tu teringat nak makan pizza and tengok ramai yang recommend kedai ni. Even rating dekat Google pun tinggi. Sini bukannya pizza je ada tau, banyak makanan western yang lain. Even pastries dengan air-air manis pun banyak. Dari luar kedai dia nampak kecil, bila dah masuk tu besar. Memang banyak ruang lah kalau nak datang ramai-ramai. So first yang ni I makan salted egg pasta dengan streaky beef. Rasa salted egg tu memang kuat tapi just nice, dia tak keterlaluan sangat. So I try dia punya chicken pepperoni carbonara. I tak minat sangat carbonara tau, sebab kebanyakan kedai tak reti buat. Cerai sangat, rasa black pepper kuat sangat. Tapi kat sini memang cukup rasa and kuah dia pekat. I coklat, I suka yang rasa dia pahit-pahit manis macam ni. Kat sini dia ada sweet potato fries. I tak banyak nampak orang jual benda ni. Fries yang ni lagi sedap daripada yang biasa punya sebab dia manis and lembut. Belah masa dekat kita punya main character which is pizza. Sebenarnya banyak je kedai yang jual pizza sedap-sedap. Contohnya macam kat sini. Pizza yang ni dia ada smoky crust tapi dalam dia tu macam lembut-lembut sikit tau. Tu kalau you makan dengan hot sauce, rasa pedas-pedas masam macam tu lagilah sedap. Yang I pergi ni nama dia Pocchiato Coffee and ni working hour and location kalau korang nak pergi.